له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang pada pagi ini untuk baca kitab Syarah Al-Usul As-Sittah yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Jadi kita telah mengetahui bahawa prinsip akidah yang kedua ialah bersatu dalam agama dan tidak berpecah belah dalam urusan agama. Yakni apabila kita ingin bersatu di dalam agama, hendaklah kita meninggalkan segala firqah-firqah. Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Hendaklah kamu meninggalkan semua firqah-firqah yang ada, melainkan kita berpegang dengan satu sahaja, Al-Quran, hadis dan ijma', ataupun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun aqidah ashabil hadis atau aqidatus salaf. Jangan kita mengambil akidah-akidah yang lain, jalan-jalan yang lain. Itu maksudnya. Ini mesti bersatu. Untuk bersatu ni kita kena tinggalkan segala parti-parti, kan? Parti-parti, kelompok-kelompok, aliran-aliran, tarikat-tarikat, jamaah-jamaah yang ada. Tinggalkan. Sekiranya masih kekal lagi dalam parti-parti, kelompok-kelompok ni, kita akan berpecah. Betul kan? Tapi bukan lagi bermakna kita menafikan kebaikan atau kebenaran yang ada dalam kelompok-kelompok ni. Kita tetap menerima. Apa yang baik itu kita terimalah. Apa yang batil, kita tolak. Ini prinsip. Tapi nak menegakkan agama ni supaya kita mendapat akidah yang sahih ni, kita mesti berada di atas satu akidah yang sahih. Aqidatus salafi wa ashabil hadis, ataupun aqidatu ashabil hadis, atau aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Mesti ini saja pegangan kita. Jangan ada kelompok-kelompok yang lain, jamaah-jamaah yang lain, parti-parti, jangan. Itu pecah, mesti pecah. Sebab benda-benda ni memang dicipta oleh syaitan dan musuh-musuh Allah. Kenapa demokrasi dibuat? Supaya manusia berparti-parti, betul? Berparti-parti, berpuak-puak. Dia pecah, atau dia pecah. Kan? Benci-benci. Musuh-memusuhi. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh dalam prinsip yang kedua. Al-Faslu Al-Thani. Amar Allah bil-ijtima'i fid din wa naha 'anit tafarruq fihi wa bayyana Allah hadha bayanan syafiyan tafhamuhu al-'awam. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dengan sejelas-jelasnya, sehingga boleh difahami oleh awam, tetapi orang-orang yang diberikan akal cerdik tidak boleh memahaminya. Wa sara al-amru, kata dia, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usul ad-din wa furu'ihi huwa al-'ilm wal fiqh fi ad-din. Musa 34. Akhirnya menjadilah perpecahan dalam dasar-dasar agama, dalam akidah dan furu'-furu' agama. Itulah yang dianggap sebagai ilmu atau akidah ataupun fiqh. Penuh dengan khilaf, betul kan? Agama yang kita belajar penuh dengan khilaf. Bab wujud je dah penuh, ada 5-6 khilaf bab wujud.
Bawa akidah bakak lagi ada khilaf. Ini akidah ke? Khilaf, ilmu khilaf. Ilmu akidah clear satu-satu kan? Tak, khilaf. Kalau untuk belajar ilmu kalam, bab wujud dia pecah 5 lah. Oh, pecah 3, pecah 5, bab wujud. Ini kata macam ni, ini kata macam ni, ini kata macam ni. Ini kan akidah. Ilmu akidah yang padat, padu ke yang berkhilaf-khilaf? Nampak ke? Kita baca ilmu kalam, tak benar. Ilmu kalam. Kalau tengok huraian ilmu kalam sikit 20, terkejut. Aku belajar akidah ke? Aku belajar khilaf. Berkata Mawarzi macam lain. Abdul Hasan Syari cakap lain. Baithawi cakap lain. Nawawi cakap, apa ni? Kan? Contoh yang nak perhatilah, yang nak jumpa lah. Belum dalam furuk lagi. Dalam furuk lain kan. Dalam kitab Imam Syafi'i lain, Nawawi lain, Rifa'i lain. Betul? Sebab pondok kan lain pula kan. Macam-macam. Sebab apa? Dia tak bergantung kepada Al-Quran, hadis dan ijma' tadi. Masing-masing nak buat fatwa sendiri, pendapat sendiri, asal sendiri. Macam-macam, beribu-ribu, juta-juta khilaf. Jadi ini bukanlah agama yang benar. Wasara al-amru bil ijtima' la yakunu illa zindiqun aw majnun. Dan menjadilah suruhan agar bersatu dalam agama tidak dikatakan oleh tidak memperkatakannya melainkan seorang yang zindik dia kafir murtad. Bahasa kasar murtad. Tapi dia tak sedar dia murtad. Dia masih lagi mengakui Islam. Ni dia. Dia murtad. Tak abad, Syiah kan. Dia zindik. Dia memang agama yang lain, agama baru pun. Tapi dia masih mengakui Islam. Dia pun zindik, orang panggil zindik. Kadang-kadang zindik ni merujuk kepada munafik. Atau orang gila. Macam mana kalau kita kata, kita tinggalkan sekular ni, kita tinggal parti-parti ni, jemaah-jemaah ni, orang kata apa? Tak payah beli yang air, orang kata apa? Gila dia ni. Mana boleh kan? Mana boleh? Macam mana kan? Kalau kita suruh tinggalkan parti-parti, kelompok-kelompok ni, gila dia. Sesat kan? Betul. Jadi kita dah khatam dah bab 2 ni. Dan kita masuk bab 3 sampai mana Syekh? Masa bab 3 ni ada cerita tentang dia punya mukadimah dia. Jadi al-asl sadis, surah 41, bab 3 ni berkaitan dengan bersatu di bawah satu kepimpinan yang benar. Bis-sam'i wa ta'ah, jangan mendengar dan ketaatan kepada pemimpin tadi. Yang pemimpin yang melaksanakan Islam, yang melaksanakan syariah. Tapi ramai manusia, kata Syekh, ramai manusia tak mahu tunduk kepada pemimpin, tak mahu taat dan mendengar kepada pemimpin. Ini masalah. Syekh ni dia dah ada kuasa dah di Saudi. Dia dengan Muhammad Saud dah berkuasa. Tapi puak-puak yang kat bawah ni tak mahu tahu taat. Ini dia tu macam mana boleh berlaku benda macam ni? Sebab apa? Sebab ulama-ulama pun kata tak payah taat kepada pemerintah. Dalam perkara makruf, tak payah taat. Sebab dia mungkin sesat ke, wahabi ke apa kan. Dengar untuk laksanakan hudud, laksanakan syariah. Zaman Syekh lah. Kalau kita tengok zaman Syekh. Sebab yang menulis ni ada Syekh. Syekh berjaya menegakkan negara Islam. Buat syariah Islam. Betul kan? Tapi masih ada orang yang anggap tak payah taat kepada pemerintah. Ini bahaya ni. Laksanakan syariah lah. Dah buat negara Islam dah. Tak payah lagi sama wa ta'. Ini bahaya. Dia kata kenapa benda ni jadi berlaku jadi? Sebab dia kata benda ni tidak diketahui oleh ulama. Ulama pun tak tahu benda ni. Wajib taat pemerintah, mungkin dia kata harus je, sunat je begitulah. Macam hari ni lah. Ada ke orang anggap menghormati alim, ustaz wajib? Ada ke? Tak ada kan? Tapi tak ada. Ustaz, alim tu dia pada dia level dia sama dengan orang awam, atau lebih bawah daripada orang awam. Sebab dia tak belajar daripada sunnah. Tak pernah dia belajar akidah kata apa? Wajib hormat alim, wajib hormat ibu bapa, muliakan bapa, wajib memuliakan pemimpin muslim. Tak pernah dengar. Betul ke? Jadi tak ada dah dia nak menghormati alim tu. Kan? Jumpa ustaz pun tak panggil ustaz. Aku kau je. Dia tak ada belajar. Jahil kan? Tak belajar. Beginilah kata Syekh.
وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم. Orang yang digelar ulama sekalipun, mendakwakan ahli ilmu sekalipun tidak mengetahui bagaimana untuk beramalkan. Bagaimana dengan orang-orang yang awam, kata Syekh. Susah lah Syekh. Kalau kita jadi pemimpin, orang tak tahu kata kita. Susah. Betul je. Kalau kita buat bisnes, kerja tak nak ikut jaga kita. Kan? Besok kangkung ni elok. Dia tak basuh. Ini dah bersih ni, dah gilang kata. Kedai apa ni, kebun. Main sampah masuk je. Masuk je. Tengok ada pasir. Dalam bayam kangkung ada pasir. Ya betul. Kan? Contoh lah. Apa? Dia tak ikut ketua dia. Ketua dia kata basuh semua. Ikan-ikan ayam, apa ni, sayur basuh. Dia tak basuh. Semua dah bersih lah dia. Turun daripada lori je. Semua dah bersih. Kan isang-isang tak buang. Kan? Contoh lah. Bagi-bagi mudah. Itu kecil tu. Perniagaan. Bagaimana dengan pemerintahan? Ini ada fahaman tu. Fahaman jahil. Fahaman khawarij. Khawarij kan tak payah tahan pemerintah. Kecuali geng dia. Dan golongan murji'ah. Murji'ah tak payah tahan pemerintah. Tak payah tahan ni. Nak tahan pun boleh. Tak payah tahan pun boleh kan. Tak peduli. Golongan murji'ah tak peduli. Asalkan dapat duit dia. Kalau bos dia bagi duit, dia bagi jalan dia. Boleh tu. Jadi Allah Ta'ala telah mewajibkan perkara ini, kata Syekh. Tabayyan Allahu hadha bayan syafiyan kafiyan biwujuhi min anwa'il bayan syar'an wa qadara. Melalui Al-Quran hadis Allah dah terangkan kewajiban taat kepada pemerintah, taat kepada alim. Kalau tak ada pemerintah Islam, alim kita, guru kita lah, syekh kita. Bukanlah, tapi bukanlah kita membuta tuli kan, membuta tuli taat kepada pemerintah ni, kepada alim salafin yang betul, yang betul, yang baik, atau yang ma'ruf disebut. At-ta'atu fil ma'ruf. Clear tu ni? Bab 2, bab 3 clear? Kita dah khatam ni baca ni. Apa ni, bab 3. Sudah. Bab 3 sudah. Khatam. Habis. Ke buka surat page last tu belum lagi? Belum lagi. Okay, bacalah apa ni, ya ayyuhallazina amanu. Uraian ni prinsip ketiga. Okay, muka surat 42 tu baca. Uraian prinsip kedua. Syekh Saleh Ibn Fauzan berkata, prinsip ketiga ialah mentaati ulil amri yang muslim kerana tidak akan wujud ijtima' melainkan dengan mentaati wali ulil amri. Tiada ijtima' melainkan dengan imam. Tiada imamah melainkan dengan mendengarkan taat. Pemimpin muslim itu Allah jadikan sebagai rahmat untuk sekalian muslimin, untuk menegakkan hudud, melaksanakan amal ma'ruf, nahi munkar, membantu orang yang zalimi oleh orang yang zalim, dan memelihara keamanan. Okey, jadi pemerintah Islam tu Allah jadikan rahmat untuk sekalian muslimin untuk menegakkan hudud. Pertama sekali pemerintah tu untuk menegakkan hudud, melaksanakan amal ma'ruf, nahi munkar, membantu orang yang dizalimi, dizalimi tamadi oleh orang zalim, dan memelihara keamanan. Jadi kita, kalau kita benci kepada pemerintah macam Anwar Ibrahim, kita jangan benci sangat kan. Dia ada kat peranan untuk jaga keamanan sedikit sebanyak lah. Tapi hudud memang dia tak laksana lah. Kan, kita marah benci-benci pun jangan berlebihan. Ini termasuk rahmat Allah. Kepimpinan sangat besar sehingga para sahabat ketika wafatnya Rasulullah SAW, mereka tidak menunjukan baginda sehingga mereka membayar imam mereka. Ini kerana mereka takut perselisihan yang fitrah, iaitu kekacauan. Mereka mengetahui bahawa mereka tidak harus hidup walau satu malam pun tanpa imam. Mereka mengetahui bahawa nanti
melantik imam termasuk prinsip-prinsip dasar dalam agama. Jadi kita mesti minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aman, tidak ada perselisihan dan tidak ada fitnah kekacauan. Jangan minta kekacauan. Betul kan? Kalau kita kacau huru-hara dalam dunia ni, macam mana nak kahwin? Macam mana nak kenduri? Macam mana nak niaga je? Sebab tu Allah Nabi kata apa? La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita bertemu dengan musuh. Kalau berlaku perang, doa supaya tak berlaku perang atau perang tu berhenti. Kalau berlaku kekacauan, memang bahayalah. Tanya tentera-tentera yang pernah pergi berperang. Oh, dia kata menyesal. Susah macam-macam lah. Kalau boleh janganlah. Semua cakap itu. Di antara perang dengan aman, kita mesti minta aman. Di antara aman dengan kekacauan, kita mesti minta kepada Allah keamanan. Itu kaedah. Jangan kita minta perang. Nabi kata, jangan kalau kamu pergi berperang, janganlah kamu berharap bertemu dengan musuh. Tapi kalau telah berlaku perang, tawakal. Kaedah dia. Tawakal, pergi perang. Okey Ibrahim, tidak mungkin. Tidak mungkin berlaku perkara ini melainkan dengan bersama dan taat kepada pemimpin. Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi kita kena tengok perhatian betul-betul ya. Wajib taat kepada Allah, wajib taat kepada Rasul dan wajib taat kepada ulil amri, pemerintah dari kalangan kami. Kita sekarang ni pemerintah dari kalangan kita tak ada lah, yang real betul-betul tak ada kan. Kita boleh jatuh pemerintah hari ni boleh tak? Kalau ada unsur-unsur kekufuran. Contoh pemerintah kata jangan kenduri, jangan buat Aidil Adha atau jangan hadir solat jamaah dan Jumaat. Tapi dengan syarat, selain kekufuran yang jelas, dengan syarat kita mampu. Kita mampu. Kalau kita tak mampu, duduk dia diam je lah. Mampu membawa, mencipta satu kerajaan baru yang kuat, yang Islamik, yang melaksanakan syariah. Tapi kalau kita tukar kerajaan sesat, lepas tu buat kerajaan baru pun tak buat hudud, tak guna. Sama je. Itu tak payah tukar kerja tu. Kalau macam tu tak payah tukar. Kan? Sia-sia. Pertukaran itu jadi dia boleh kecauan besar lah. Okay, sambung Ibrahim. Selepas ketaatan kepada Allah, selepas ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya, mestilah mentaati ulil amri. Kalimah minkum iaitu dari kalangan kamu ialah dari kalangan muslimin. Menunjukkan disyaratkan wali amri itu seorang muslim, bukan kafir atau murtad. Sebenarnya hukum asalnya macam ni lah. Tapi hari ni susah lah kan. Okay, Muslim yang sembahyang 5 waktu susah dah, betul? Kan? Muslim sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan penuh susah dah. Nak cari Muslim yang belajar tauhid, mana ada kan? Hampir-hampir tak ada. Jadi kita mesti memula daripada awal. Mula A, B, C. Kita lah kena mula. Kalau kita pun tak tahu, macam mana kita nak sampai kepada orang lain kan? Al-Imam berkata, Al-Imam berkata, Babayan Allah hadha bayanan kafiyan biwujuhi min anwa'il bayani syar'an faqadara. Lalu Nabi SAW menjelaskan prinsip ini dengan penerangan yang sangat meluas, jelas dan cukup dengan pelbagai jenis penjelasan menurut syarak dan qadar. Nabi SAW bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian agar bertakwa kepada Allah, sam'a dan ta'ah,
kepada pemimpin walau yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba abdi. Sesiapa yang masih hidup selepas kematianku, maka ia melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu sekalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa yang rasyid, benar dan istiqamah. Lagi Mahdi mendapat petunjuk. Okey, jadi tuan, jadi Nabi SAW sendiri telah berpesan agar bertakwa kepada Allah, sama' dan ta'as, mendengar dan taat kepada pemerintah, walau yang memerintah kamu itu adalah seorang hamba abdi. Hamba abdi ni sah tak jadi pemimpin tu? Ha? Tak sah? Tak sah. Betul. Dia khalifah ni mesti pemimpin Islam ni mesti merdeka. Jadi pemimpin kat sini tak sah. Tak betul, betul. Tapi oleh kerana dia ni menegakkan syariah, wajib kita taat juga. Asal dia tak sah. Hamba abdi tak boleh jadi pemimpin. Kan? Mesti merdeka. Okey, sambung lagi. Prinsip ketiga berkaitan. Prinsip ketiga berkaitan dengan mendengar dan taat kepada pemerintah Muslim. Tidak mungkin wujud jamaah bagi Muslim melainkan dengan adanya waliul amri Muslim. Walau ia tidak mempunyai keturunan Arab, bahkan sekiranya ia seorang hamba. Syar'an iaitu apa yang datang dari dalil-dalil terhadap perkara itu dari Al-Kitab dan Al-Sunnah. Qadaran iaitu apa yang dilihat dan disaksikan dari peristiwa-peristiwa berdarah yang memedihkan dengan sebab perpecahan. Apa yang dilihat dan disaksikan dari peristiwa-peristiwa yang mengembirakan dengan sebab kesatuan. Terhasilnya rahmat untuk orang ramai dengan sebab perpecahan. Orang ramai menanggung azab dan menjadi santapan musuh. Okey, tuan. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita dalil daripada Al-Quran dan Hadis, wajibnya mendengar kepada dan taat kepada pemerintah ini. Dalam Al-Quran dan Hadis. Dan Allah bagi dalil melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa yang ada di dunia. Boleh tengok negara-negara yang tak taat kepada pemerintah dia, hara betul ke? Macam Malaysia. Orang taat tak kepada pemerintah? Nak lupus anjing pun gaduh. Tak taat pemerintah, betul kan? Buat demo. Hara je. Betul. Kan? Nak buat laksanakan undang-undang, tak jadi undang-undang. Jadi gaduh. Jadi hara. Geng pencinta anjing gaduh dengan kerajaan negeri contoh kat negeri lagi juga lah. Kat Ipoh kenapa kan? Sama kan? Kita lepas lagi kat Ipoh, kecoh, tak siapa-siapa, setan bising. Banding dengan China, dengan Arab Saudi, mana gelok? Mana gelok kan? Dema diktator kan? Mana gelok? Elok dema kan? Aman negara mana? Walaupun diktator, dema aman. Suar dia tembak tu je, pancung tu je. Tapi dia aman. Allah bagi dalil daripada Al-Quran Hadis, dan Allah bagi dalil daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku di alam atau dunia ni. Kau tengok dia kata Allah Ta'ala, orang taat macam ni negara dia. Saya yang taat macam ni negara dia. Yang tak taat degil macam ni negara dia. Tak maju pun. Dulu kita lagi maju dari China, sekarang China jauh lebih maju dari kita. Sebab apa? Dia paksa rakyat taat pada pemerintah. Kau tak taat, kau jaga. Tembak. Komunis, tembak je. Kita orang cakap banyak. Rusia, bagus. Lawan pemerintah, cuba. Dia tembak tu, hantar sekarang. Tembak tu. Kita, orang baik kena tangkap. Orang tak baik, perompak besar.
Kan? Pembunuh biasa lepas. Sebab apa benda dia tak berjaya? Sebab ada kelompok-kelompok yang banyak tadi. Kelompok-kelompok yang banyak, akhirnya kelompok-kelompok yang banyak ni cipta permusuhan, tak mau taat undang-undang, tak mau patuh pada undang-undang. Jadi Allah bagi contoh kepada kita, bagi kita tengok clear. Kalau Quran hadis tak clear, kau tengok ni negara-negara ni, kan? Mana negara yang bagus, aman, berjaya, maju. Ini daripada yang disebut oleh Syekh, apa dia? Min anwa'il bayani syar'an wa qadara. Takdirnya alam, kan? Takdirnya alam. Syekh Al-Imam berkata, Al-Imam berkata, Sumpah, Surah Hazal, Aslu, Da'il Qafu, Inda Sori, Mayyadda'i, Ilma, Kaifal, Aman Bukit. Kemudian perkara ini tidak diketahui pada kebanyakan yang mendakwakan dirinya ilmuwan. Maka bagaimana hendak beramal dengannya? Jadi ada ke ustaz-ustaz PAS kata, dah kita taat pada pemerintah, ada tak? Jangan ada ustaz tu lah. Ada? Tak ada. Paling tinggi pun taat pada dia lah, taat pada parti. Taat pada pemerintah negara. Ini menunjukkan ustaz-ustaz pun tak tahu benda ni. Yang dia tahu taat pada parti dia, taat pada usrah dia, kelompok dia, cawangan dia. Kan? Boleh. Dewan ulama dia. Tapi pemerintah dia tak boleh lah. Betul. Semua nak entap, semua nak, kalau dulu semua nak komen, semua nak lawan. Yang baik-baik lawan. Ini dia. Kemudian perkara ini iaitu kewajipan taat kepada pemerintah Muslim tidak diketahui oleh orang ramai yang dianggap ilmuwan, iaitu ulama. Mereka jahil tentang masalah kewajipan sam'an dan ta'ah, kelebihan-kelebihannya dan kepentingannya. Maka bagaimana dengan awam yang lebih jahil tentang perkara ini? Yang dianggap alim ialah yang berani menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar, dan tidak takut cedaan orang yang mencela. Maksudnya, alim sebenar menurut mereka ialah orang yang keluar menentang pemerintah Muslim, mencabut diri dari ketaatan dan mengajak kepada revolusi menjatuhkan pemerintah muslimin semata-mata berlaku beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin muslim atau maksiat yang tidak sampai kepada had kufur. Alim tu siapa? Ulama alim ni yang menentang pemerintah, yang mengajak menjatuhkan pemerintah, mengadakan demo, demonstrasi, revolusi kan. Inilah ulama. Macam ni lah kita faham dulu kan, sudah lepas dulu. Betul kan? Sebenarnya itu menimbulkan huru-hara dan ketakutan je. Betul. Yang Nabi suruh dalam Quran hadis apa dia? Yang hadis apa dia? Sabar kan. Sebab Nabi dia kata, lepas aku mati ni akan muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, yang penipu, apa lagi nama kita? Yang mengambil harta kamu. Tengok letak cukai-cukai. Anak bawa ni tuan ketua bayar beribu-ribu kat DF. Kemudian datang ibu-ibu. Apa benda banyak sangat ni? Ada betul tu. Sampah ni tak angkat pun. Macam-macam cukai kena kat DF. Oi, anak kata biar betul ni. Banyak je kan. Tak tahu cukai apa. Macam-macam cukai. Ya Allah, anak kata teruknya. Aduh. Kan? Jadi kita kena sabarlah. Dia kata isbiru hatta talqauni alal haud. Sabarlah kamu sehingga kamu bertemu denganku di telagaku nanti, telaga haud. Ketika itu segala kesedihan kita akan hilang dan Nabi Allah Ta'ala akan ganti segala kesedihan kita. Segala apa yang terlepas di bumi ni, di bumi ni akan Allah ganti di. Jika kita terlupa segala kesedihan kita, kezaliman yang kita hadapi di dunia, kita akan terlupa. Dia kata isbiru hatta talqauni alal haud. Sehingga topik perbicaraan dalam pertemuan, perhimpunan dan ceramah-ceramah adalah tentang keburukan pemerintah, membesar-besarkannya dan meniup api terhadapnya sehingga pecah kesatuan
mengakibatkan rakyat lari dari mentaati pemerintah sehingga akhirnya rosaklah keamanan dan ditumpahkan darah. Keadaan menjadi lebih rosak dari bersabar di atas mentaati pemerintah yang fasik dan zalim yang belum jelas keluar darinya kufur bawah, yang ini kufuran yang jelas dan sangat jelas yang mempunyai dalil dari Allah. Jadi kita boleh menjatuhkan pemerintah ni apabila nak kelihatannya kufrun bawahun. Kufrun bawahan, kufur yang sangat jelas. Contoh pemerintah kita beramai-ramai pakai salin tu. Itu clear, tak clear. Atau beramai-ramai sembah kubur, sembah pokok tu. Itu jelas. Maka masa tu kita kena tukar pemerintah. Kita jatuhkan ganti pemerintah baru. Tapi dengan syarat tidak menumpahkan nyawa rakyat. Nyawa rakyat kita tak tumpah. Dan tidak menimbul kekacauan. Dan mempunyai kudrat. Kalau kita tak ada kudrat kan? Kalau tentera mungkin ada kudrat. Tentera ambil rampasan, tu boleh. Kita tak ada kudrat, kita tak boleh. Dan ada alternatif yang baik. Ada kerajaan baru ni yang menegakkan syariat dan keadilan. Kalau kerajaan baru sama juga jahiliah dengan kerajaan dulu, tak payah tukar. Sabar, kita sabar. Tak sanggup duduk rumah, sudah duduk rumah. Itu yang telah disebut oleh Nabi SAW. Tapi kalau dalam politik kita sebut, jadi orang tak suka, apa benda ni? Presi mengalah. Sedangkan ini adalah sunnah. Sabar duduk di rumah, jaga ibadah, tumpu pada kerja, ini adalah sunnah. Ketika berlakunya fitan, buat macam ni, kata Nabi. Tapi dia tak nak. Kalau kamu tak sanggup, uzlah dia rumah, kau pergi sanggup, Nabi kata apa? Atas gunung, kan? Ini sunnah. Duduk seseorang atas gunung. Ini sunnah, hadis sahih. Sama itu. Tak ada Nabi suruh pergi pun merontak kan, lawan pemerintah, tak ada. Tapi hari ini kita masuk politik, PKR kan, PAS kan, macam melawan kan. Adakah ini betul ni? Setelah lepas tu, orang pergi sana, pergi Kuning lah, pergi KL lah kan, buat demonstrasi. Turun-turun kat KL dia, beratus, beribu polis. Terkejut. Nak lawan. Lepas tu orang tengok kiri kanan, aduh, maki-maki carut, maki abang polis. Okay. Tak polis ni batai kita kan, anak saya kena kan. Ya betul ni. Betul ke aku buat ni kan? Betul ke aku buat apa yang aku buat ni? Polis dan truk polis lebih ramai daripada demonstrator. Tak pernah gigit demonstrasi. Kejut. Kalau dia bantai, berkecai kepala kita ni. Jadi kita provoke polis pula. Apa kita provoke polis? Kita tahu tak polis tu apa? Entah dia memang tak pernah semayang, bunuh orang pun dia tak takut. Jangan kan? Tengoklah orang apa ni kena rogol, berapa polis. Lepas tu polis berogol. Dia mungkin tak ada agama. Hati-hati. Kita nak provoke orang macam tu. Memang tak cerdik lah. Betul kan? Tengok kalau dengan luar. Demonstrasi. Dia bantu bunuh polis pun bunuh dia. Ada kena entak, pecah kepala, terbelah dulu. Macam. Kita kena ambil pengajaran tu. Itu pengajaran dari Allah. Negara kafir macam mana dia membuat demonstrasi. Mati kan? Macam mati orang. Berusaha penyapa mati. Kadang polis marah boleh pukul dia beramai-ramai. Belasah beramai-ramai. Kat Mesir pun kan. Perempuan pun mati. Belasah picak. Kita kena ambil pengajaran. Betul ke apa kita buat ni kan? Polis lepas tembakan memang mati kan? Adakah betul ke apa kita buat demonstrasi ni? Sebenarnya demonstrasi ni adalah satu rukun daripada ajaran sekular tadi, demokrasi tadi. Kita tak sedar. Lama-lama yang kata ulama pun dia tak sedar. Kita sedar ini tak betul. Kita tak apa, ini demokrasi Islam.
Boleh. Dah bagus boleh memberontak, boleh demonstrasi. Ini tak betul. Ini muncul lagi Allah bagi kita hidayah betul kan? Hidayah tidak salah, hidayah hadis kan. Kalau ada tak apa ni, banyak tak pasal pergi panjang ni, masih lagi dalam hati. Dah jadi orang lama dah. Ketua dia orang lama. Elok dah. Betul ke kita buat ni kan? Kita fikir. Allah kata, syara'an Allah dah bagi dalil kuat hadis, Allah bagi dalil qadar, dalil peristiwa yang berlaku di dunia. Jadi nak menjatuhkan pemerintah tu bukan mudah. Bukan mudah-mudah. Tengok pemerintah maki Nabi ke, maki Islam ke, kita nak teruk jatuh dia. Tak boleh. Dia ada syarat-syarat ke kan? Syarat-syarat yang banyak lagi. Bukan sekadar kufur akbar tu je. Banyak lagi syarat dia. Fudrah tu pun tu. Fudrah. Lepas tu dalam banyak kes, dalam banyak negara, memang solusi dia sabar. Memang kena sabar. Kalau mampu kita pergi menegur pemerintah di rumah dia atau di istana dia. Okey, Ibrahim disebut dalam Syu'ab al-Iman, Sufyan Ibn Uyainah berkata, ana tak berbaris kan. Wa ammal alim billahi, disebut dalam Syu'ab al-Imam Sufyan Ibn Uyainah berkata, setengah ulama berkata, wa ammal alimu billahi wa bi amrillahi fahuwa alladhi ya'lamu sunnata wa yakhafu fadhalika alladhi yud'a aziman fi malakutis samawat. Adapun orang yang alim tentang Allah dan perintahnya, iaitu agamanya, maka dia adalah orang yang mengetahui sunnah, hadis-hadis Nabi dan hukum hakam dan takut kepada Allah. Itulah yang disebut orang besar dalam kerajaan langit. Alim itu adalah orang yang mengenal Allah, takut kepadanya, mencintainya, beramal dengan syariatnya dan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini Syu'ab Ibn Iman ni kitab hadis Al-Baihaqi kan. Sufyan Ibn Uyainah Imam Mujtahid, guru kepada Imam Syafi'i kan. Guru kepada Humaydi, Imam Salah, Imam Sufyan Salim, Imam Mujtahid. Berkata, ammal alim billah, adapun orang alim billah yang mengenal Allah Ta'ala, yang dia alim pada bab tauhid, bab akidah alim. Macam ustaz-ustaz kita macam mana? Macam mana tu? Kalau ustaz tak solat menengah, dia mengajar fiqah, betul? Fiqah menakahat, fiqah nikah. Adakah dia alim bab akidah salaf? Alim tak? Memang dia tak tahu lah, betul ke? Sebab dia belajar sifat 20 je. Dia tak belajar akidah macam kita ni. Kita ni dia tak belajar. Sebab awal-awal dia dah rosak oleh ustaz dia dulu kan. Oh, jangan belajar akidah. Kita Wahabi. Abu Hadis kata Wahabi. Habis. Dia alim al-alim billah. Ulama siapa? Ustaz siapa? Alim siapa? Al-alim billah. Dia mesti mengenal Allah Ta'ala. Macam mana mengenal Allah Ta'ala? Mengenal kewujudan Allah. Mengenal rububiyah Allah yang maha berkuasa, maha mencipta tabiat alam. Mentadbir seluruh alam, menciptakan manusia, memberikan rezeki kepada manusia. Mengenal ilahiyah Allah Ta'ala atau uluhiyah Allah Ta'ala. Apa makna uluhiyah? Mengenal bahawa Allah Ta'ala satu-satunya berhak disembah, bahawa Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang benar. Semayang kerana Allah, puasa kerana Allah, menyembelih korban semua kerana Allah, akikah kerana Allah, semua kerana Allah. Puasa, zakat, haji, umrah kerana Allah, jangan kerana lain. Bersujud kepada Allah, jangan sujud kepada kubur atau pokok. Syirik akbar. Berdoa kepada Allah. Bukan, Ini dia tauhid
al-ilahiyah ataupun tauhid al-uluhiyah. Duduk betul. Betul. Jadi alimnya orang yang mengenal akidah sahih. Orang yang mengetahui akidah salaf. Tapi hari ni orang tahu tak? Orang tahu tak? Orang alim ni, ustaz ni atau orang ulama ni, dia mesti alim. Pandai akidah salaf. Menguasai akidah salaf. Berakidah dengan akidah salaf. Kalau tak, dia tidak boleh disebut alim. Jadi inilah kata Syekh dalam prinsip yang keempat, al-fasl rabi', al-asl rabi', perkara yang menyebabkan kesesatan dan kekufuran, kesyirikan. Dia salah dalam mengenal alim, tak mengenal alim. Mungkin Ustaz Salam dengar dia yang mungkin sembahyang pun 4 kali hari je, tak takut pada Allah. Atau Ustaz Ghafar dia kata alim habislah. Dia tak tahu alim tu apa. Dia ingat semua ustaz tu alim. Asal orang panggil ustaz dia alim. Kan? Bomoh, ahli sihir, ilmu hitam sekarang orang panggil alim. Kan? Ada yang buat dia sebab. Kita pun tak ada sebab tu. Bomoh sekarang dia sebab. Betul. Masuk TikTok, masuk YouTube, glamour lagi, jadi ustaz selebritis. Kan? Azaidus boleh disebut alim? Tak boleh. Walaupun dia popular, sedap, ceramah dia banyak sedap kan. Banyak lah ceramah dia syirik juga. Dengan sedap. Dia tidak berakidah dengan akidah salaf. Kan? Anwar Ibrahim, Anwar Wadi Anwar kan. Sedap ceramah dia. Boleh lah, sedap lah kan. Kadang ada yang sedap. Tapi akidah ni macam mana? Akidah Jahmiyah, akidah Syiah dia bawa. Adakah alim? Ini kita faham. Wa bi amrillah, dan mengenal perintah-perintah Allah yang hukum hakam. Dia mesti akidah dia pakar ke syariah. Fahuwa alladhi ya'lamu sunnah. Jadi maka dia inilah orang yang mengenal sunnah. Sunnah apa sunnah?